Assalamualaikum, selamat datang ke channel Laki Iras ke Kandem. Okay guys, Assalamualaikum. Malam ni adalah malam kedua terakhir, iaitu malam kedua terakhir sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri, saya ada hadiah special atau ada untuk bagi orang yang special, iaitu Noah segi Noah nakal. Okay, dia macam ni. Okay, saya kan pengen cakap apa, duta era. Bukan duta, dia orang panggil selalu photoshoot dengan era semua. Dia kiranya apa panggil duta ke duta ke apa ambassador. Okay, ambassador tak ambassador mana pun. Kiranya saya ada photoshoot dengan era. Kiranya ada kontrak lah dengan era. And then Noah ada cakap dengan saya kan, dia orang kan, Noah kan tak dapat baju Melayu, everything semua perkara. And then dia pun cakap kat saya, Kanda, tak ada ke baju era ke, aku boleh dapatkan semua benda. And then saya faham je maksud dia. And then saya cakap kat dia, tak tahu lah, tak ada lah, ni yang susah sebenarnya. Saya dah standby dengan baju Melayu untuk dia. And then size S. Ni baju saya sebenarnya, baju saya, tapi saya banyak baju. And then baju ni baru lagi. Saya boleh buka kat sini untuk korang. Buka untuk korang. Baru lagi, tak buka tak apa. Warna rich brown ke warna apa, warna gelap-gelap lah. Memang sesuai sangat dia. Takkan nak bagi dia colour orange, betul tak? Takut baju lebih menyalah pada muka. And then saya bagi baju warna gelap ni. And then manangkan saya pun terasa dengan Rina. Ini baju dipilih kan, ini baju dipilih, saya akan bagi Noah juga. Okay? Tapi sebelum tu, sebelum saya bagi dekat Noah everything semua perkara, saya pun nak beli baju untuk mak dia. Mungkin kebaya ke jubah ke apa benda lagi. Dan kita pergi di pos dulu, kita cari yang mana yang sesuai untuk mak dia. At least dia dapat, dia satu, mak dia satu. Apa tunggu lagi? Let's go. Kita pergi di pos, beli baju untuk mak dia. Sebab mak dia pun lebih kurang mak saya ke, dia layan baik everything. And then ini hadiah untuk mak dia dengan Noah. Let's go. Now kita dah sampai dekat, orang panggil apa, kat Depos. Dan kita nak cari baju yang sesuai dengan mak Noah. Saya beli baju colour koko. Dan saya rasa ini saiz apa? Ini saiz 56. Tapi sekarang kita tengah ada offer. Awak jangan offer. Awak nak offer apa kat saya ni? Awak janganlah. Asal 22. Awak jangan. Awak nak offer apa ni? Habis tu? Harga asal 229. Lepas tu? Lepas tu dapat offer jadi offer. Ya, janganlah offer macam tu. Saya masih di bulan puasa lagi tau. Offer apa? Dari harga 209 daripada 229. 209 daripada? 229. 229 kepada 109. 209. 209. Mati ingat 20 ringgit. RM20 je. Alhamdulillah. Cari baju warna tinggi awak. Saya Saiz apa? 52. 52. Tengok 52 macam ni. Nak design yang mana? Design ni kalau mak dia pakai nampak mahal tak? Ini nampak mahal tak? Perempuan tua pula. Umur berusia, mana yang sesuai? Ini orang ambil yang ni. Ini? Berusia? Ni kot, sesuai kot. Nampak macam ni 52. Ni contoh saiz 52. Cantiknya. Baju, bukan awak baju. Awak pun sama je. Ada je. Pandai try dia ni. 52. Kali ni sekejap Kali ni kot. Sebab baju ini warna hitam. Ni berapa harga? 209 juga. 209. Muat kot tinggi dia. Kak. Sesuai tak akak-akak pakai benda? Acik-acik mahaban. Mak Noah. Boleh cantik. Ya ke? Kan? Alah, nak suruh beli memang semua benda cantik. Pakai lawa lah. Congkona pakai, okey? Buk sikit. Buk. Cai. Congkona dah famous kena gini. Ya, kena kemal lah sikit Ini pakai baju apa benda. Kanak-kanak riam pakai bahasa ni. Ini Betul kan? Daripada ni ada suggestion apa? Saya tak tahu suggestion. Memang saya nak beli tapi abaya kot sesuai. Sebab kan dia cari kain lagi kan tak kena pinggang pula apalah kan. Baik ambil abaya, betul tak Kak? Akak betul? Kalau akak setuju ambil harga 209. Oh ya. Tak macam aku macam awak nak beli. Okey. Senyap awak nak ni. Okey, tak apa guys. Now saya dah jumpa baju untuk mak. And then kita akan beli untuk dia. And then saya rasa sesuai kot manik-manik ni sikit kan. Lagipun dia pun dah terkenal lah dekat Ulu Langat. Satu Ulu Langat dah kenal dia. And then okey. Nak apa? Okey. Okey. Jual kat dia mahal. Kaya dia. Oh ya, amin. Semoga kaya lagi je. And then terima kasih. Kakak kan nak offer apa lagi ni? Daripada tadi dia offer. Okey. And then kita dah beli. And then terima kasih untuk kakak juga. Kakak-kakak ni bagi suggestion. Saya rasa kena sebab baju saya bagi Noah, baju Melayu. Colour pun lebih kurang macam ni. Kena kot. Sebab dia pun nak bagi ayah dia tak ada.
Saya tak tahu nak bagi apa dah. Belilah tudung sekali. Beli tudung sekali? Ha. Mana Ini tudung ni? tak ada. Yang ini dapat free inner. Dapat free ni? Tudung? Dah, takkan nak suruh dia free hair. Agak-agak lah bro. Nak suruh free hair pula. Okay, tak apa guys. Saya dah beli baju untuk ni. Ini kita pergi buka-buka. Ini kita cari tudung yang sesuai yang colour ni. Untuk congkong dia. Tapi dia mana pandai shawl. Yang tudung sarung. Dia pandai turun sarung je. Beli juga tudung sarung. Jagi saya beli. And then now kita settlekan baju ni untuk buka-buka. And then kita bagi yang bagi Noah jagi. Okay, let's go. Saya nak cari tudung umur kakak tu lebih kurang 50, 60, 70. Tapi tak nak shawl, nak tudung sarung. Tapi colour macam ni. Ada. Yang sesuai kalau nak masuk ni. Saya tak tahu kalau perempuan pilih yang macam mana. 52. Baju ni kan kosong. Lebih kurang macam tu lah. Yang kenang masuk. Macam lebih kurang tinggi pun tinggi kakak. Tak masuk lah kak. Ni warna apa? Ni warna Coklat-coklat sikit, dak-dak sikit je. Dia kena nampak cantik. Sebab dia dah famous lah sekarang. Dia dah start belagak sekarang cakap. Okey. Tapi belagak-belagak macam mana pun kena start bagi tudung. Betul. Takut dia free hair. Itu lawa tu kak. Sebab yang ni yang pattern baru ni. Okey, ni okey kak. Ni okey. Ni saya suka. Dia ada magnet-magnet sikit kan. Sebab baju tu pun ada magnet-magnet juga. Magnet-magnet. Guys. Okey. Tak sempat nak offer nak bagi tahu orang suruh datang lah sebab dah nak kat raya lah. Yang ni kak. Ada lagi hari apa? Hari 2 hari lagi. 20 hari bulan raya kan. Datanglah pagi-pagi. Ya apa habis insya-Allah. Nak ni kak kepala sama ke? Kepala sama. Iya ke? Sebab dia lebih kat macam keras kepala dia tu. Keras kepala. Akak tu nama dia Chong Corner. Takut dia keras kepala sikit. kepala dia. Terlampau keras kepala. Macam ni okey tak okey? Okey, boleh. Boleh. Rasanya Betul lebih kurang keras kepala akak tahu akak tak sombong kan? tak ada. Dia sombong. Oh, dia sombong. Dia dah famous kan dia sombong sikit. Okey. Dia keras lagi sikit. Boleh kak dia mak saya. Ya. Mak angkat. Ya. Tapi dia tak anggap pun saya nak. Betul. Sedihnya. Dia semenjak dah famous tak anggap saya anak. Betul. Dia anggap anak yang Sabah tu anak dia, orang Perak tu anak dia. Saya bukan anak dia dah. Tak kisah kalau dia tak anggap anak ke apa kan. Berapa kak? It's okay. Agak bungkus kan. Berapa harga? 59. Saya nak bayar tu. Sementara mak angkat saya dekat kedai tudung ni pujuk saya. Nak jadi anak akak boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Yes. No, saya nak tunggu makanannya. Saya lapar. Tiba-tiba lapar pula. And then saya hadiah untuk Mak Noah sebab ala-ala Noah pun dah minta kat saya. Takkan tiba-tiba Noah pakai baju orang panggil apa, baju cantik jadi mak dia tak pakai. Faham tak? Noah nanti takut dia bagi mak dia baju ni. Kau tahu tak baju apa? Baju yang kau pernah tengok tak, baju macam ada family day punya baju yang pakai lutut tu, faham tak maksud saya? Yang warna biru, warna pink semua benda. And then pun ala-ala Noah pun dah minta kat saya pun bagilah beli sekali untuk mak dia. And then mak dia pun sebelum, kalau nak ikut kan, sebelum saya masuk AI lagi, waktu saya zaman live dekat satu application tu, saya dah kenal mak dia dah lama, almost 7 tahun, 6 tahun macam tu lah kenal mak dia. Cuma dulu pernah makan durian rumah dia, pernah mancing rumah dia, pernah bergurau dengan mak dia, semua benda. And then nak cakap lama tu dengan mak dia tu dah memang betul-betul lama. And then alam-alam Noah pernah minta baju Melayu kat saya belilah. Tak tahu lah sesuai tak sesuai ni saya tak tahu. And then saya beli je, saya harap sesuai untuk mak dia. Kalau contoh senteng, mak dia kena faham-faham lah, kena potong sikit, mana tahu boleh buat crop top. Tak tahulah menu-menu macam tu kan. And then selamat raya mak. Semoga baju raya untuk Noah sekali, untuk kaum berdua. Sekarang ni pun Noah dengan mak pun dah start terkenal. Mak pun dah start satu kampung dah kenal mak, semua benda. And then semoga dia pemudahkan segala urusan. And then sekejap lagi saya tak sempat nak bagi kat mak ni baju ni. And then harap mak suka. And then mak happy. Saya akan pass kat Noah. Nanti saya suruh Noah rekod ke apa macam dia reaction mak. Okay, jom kita bagi baju ni dekat Noah. Okay, kita bersama dengan Silverman hari ni. Noah, apa ni Noah? Asal ada udang garang ni? Isap udang garang lah sekarang daripada usah isap udang garang besar. Bisa apa? Okay guys, ambil apa isap usap bodoh. Dah pandai. Dah pandai minta maaf tu. Minta maaf depan kamera tu. Jangan guys tahu pasal kita. Okey, untuk yang depan kamera minta maaf. Untuk yang saya cakap saya dengan Harry tu saya main-main sejak. Sorry. Kau ingat Harry nak kan kau? Sekarang ni dah kita bersama Noah Nakal. Okay Noah, cerita dia mudah Noah. Tak susah mana, tak hebat mana, tak gempak mana. Just aku dah start sedih. Kenapa? Kaki aku ketijak. Ada something Benda apa yang kau minta baru-baru ni kat aku? Banyak lah. Apa yang kau minta? Yang betul-betul kau minta. Yang kau cakap, Kana, satu. Ada. Kana, ada.
Kau dah cepat lupa ke kau ni? Yang nak cakap kau kacau dodo, bukan kau kacau dodo, Harry yang kacau dodo. Nak cakap letak lemang, Harry yang letak lemang. Bukan kau letak lemang. Asal kau cepat lupa? Kau ada minta banyak hari kau minta aku. Bukan banyak hari, kau banyak cakap aku. Kena ada satu. Kena ada untuk aku. Ada lah, aku saya S lah. Oh, baju. Baju apa? Baju Melayu. Betul. Kau ada minta aku baju Melayu betul. Betul. Tapi sebenarnya aku dah beli lama lah baju Melayu tu. Tapi memang aku nak bagi last minute macam ni. Tapi kau dah beli baju Melayu belum? Belum. Satu baju pun tak ada. Tak ada. Betul. Betul. Mana aku keluar kampung lagi? Shoot content je kan dah kat kampung. Ni pun baju itu aku dapat kat Dr. Kadin je. Pakai balik. Ni boleh bintang ni. Ni Dr. Kadin. Dia ingat abang aku cakap dengan kau Noah. Aku totally jujur memang aku jarang ada kat konten kau. Memang aku tak selalu konten kau, tapi aku selalu memahati kau. Apa yang kau buat, konten apa kau sediakan, semua benda tentang konten kau, semuanya aku tengok. View kau, semua benda. Latest view kau 500, yang barunya yang dodol ni baru 109 lebih, dekat 200. Dah 200 lebih. Ke belakang pula 300, 200 lebih. Aku tengok semua benda setiap konten kau tengok. And then now, apa yang aku janji kau, aku cakap baju Melayu kan. Sebenarnya aku dah prepare awal. Sebab kau tahu kan, aku siapa? Kekanda. Bukan, aku dengan Era apa? Oh, saya partner. Aku dengan Era apa? Aku dengan Era apa sebenarnya? Dengan baju Melayu Era. Ni apa Founder. Bukan founder. Apa nama dia? Apa kalau nak jadi ambassador. Ambassador. Kan? Ambassador tu apa? Maksudnya macam kau artis daripada brand tu. Artis. Ya. Artis okey. Bak aku dah sediakan. Aku dah sediakan satu baju untuk kau. Tapi aku rasa yang ni memang sangat sesuai dengan kau. Aku tak perlu terlampau hard, terlalu menyelah. Sebab aku tahu colour yang sesuai kau adalah colour yang gelap-gelap. Wow, warna apa ni? Ini colour rich brown. Dia macam gelap coklat-coklat sikit. Wow, betul-betul. Kau tak boleh pakai colour tu. Jujur kau tak boleh pakai baju warna merah, tak boleh orange mencetak ayam tu lah. Kau tak, kau kena pakai colour macam ni. Lawa kan? Ini aku, patutnya baju aku. Tapi aku tak pakai pun. Tapi ni aku sediakan untuk kau, size S. Aku tak tahu muat kata muat. Aku rasa muat. Memang saiz aku. And then aku simpan lama bukan simpan sebab apa. Nah, kau letak ni. Baju apa pula ni? Wish, ni baju perempuan ni. Baju mak aku. Baju mak. Baju mak. Wow. Ni baju sama dengan kau. Colour lebih kurang. Tapi kau tak boleh pakai. Tapi memang saiz mak kau, tinggi mak kau. Ni pakai abaya ni tau. Bayar. Ni abaya harga lebih kurang RM1,500. RM2,500? Memang mahal baju ni. Sumpah. Kau pergi tanya abaya betul-betul ya eksklusif apa harga. RM1,500. Kau tak kain dia. Ni plastik ni. Aku asingkan lah kau nampak ni. RM2,500? Jenama apa kan dia? Boleh aku bagi tahu mak aku nanti. Mak aku mesti bangga. Kau beli kat Arab? Ya, aku beli kat Arab daripada sana. Mahal tu tak? Uish. Ini aku beli ni Matching khas tau. Matching kau dengan kau. Tapi aku tak sempat nak beli untuk bapak kau. Sebab aku tak tahu colour macam bapak kau saya apa. Tak sempat tanya. Kau kena faham tu. Tahun lepas mungkin aku beraya dengan bapak aku. Sebab tu lah. Aku takut bila aku beli satu baju untuk bapak kau, takut kau awkward. Sebab bapak kau dah tak ada. Aku macam beli baju untuk mak kau je. Kau faham? Tapi betul. Ini aku bagi. Ini tudung mak kau. Dia sepasang. Dia betul sepasang. Dia sebab dia jujur. Ini kedai lain. Ini kedai lain. Ini kedai lain. Lepas tu aku cakap dia mana tudung? Ni tak ada tudung tak jual sendiri. Habis tu aku fikir mak kau nak free hair ke? Sebab aku fikir mak kau dah start culture shock sekarang ni kan. Dah start belagak semua benda kan. Acah-acah famous semua benda sekarang ni kan. Itu aku macam aku belilah tudung. Takut dia lupa daratan ke apa benda kan. Tapi Aku dah risau-risau agak om. ya. Ni, jumpa orang kampung. Tengok konten nak com. Uish, aku risau. Pesan-pesan kat mak kau elok-elok. jumpa- Takut mak kau dah lupa diri tu. Aku risau Elok-elok tu. mak kau boleh ada tiket senang ke syurga, neraka mak kau duduk lagi. Aku nak cakap kau, kau kisahlah kat mak kau. Aku tak sempat nak pergi Ulu Langat. Sekejap lagi aku dah nak balik. Semua benda aku dah nak tu semua benda. Kau kisahlah kat mak kau. Cakap kisahlah friendship 6 tahun, 7 tahun. Macam mana mak kau 7 tahun. sebelum aku dekat. Ada gambar ada. Ya, ada lagi. Gambar tengah jalan makan durian. Makan durian Aku memang tak selalu ada dengan mak kau. Macam mana tele-tele lain ada selalu dengan mak kau semua benda. Tapi for now aku pun anggap mak kau adalah mak aku juga. Betul. And then this one aku hadiahkan untuk mak kau untuk hari raya. Nanti kau boleh pakai sekali. Tapi aku rasa tak ni
ni je, bulan puasa je. Tapi kalau bukan bulan puasa, kan dia adalah kerap yang datang. Kerap datang lah. Kerap datang. Bulan puasa je sebab dia menjaga. Bukan. Sebelum AI. Kalau kau dah selepas AI, aku dah kurang datang lah. Sebelum Betul. Selepas AI. Oh, yelah, betul. Sebelum masih AI saya selalu datang. Tapi selepas AI saya kurang datang sebab selalu jumpa lah. Sebab dulu dia jarang jumpa sebab saya risau macam dia sakit ke apa ke, ada musibah ke berlaku, saya melawat lah. Tapi for now kita orang tak melawat kan. Bukan Tok Mat, saya kurang pergi sebab saya nampak kat video. Betul. Video semua nampak semua benda. Just tengok daripada jauh. Betul. Dan this one untuk Macam corner. Dan this one untuk kau. Dan this one ayah aku. bukan. Kalau takkan aku bagi untuk ayah kau. Aku ada kerja untuk kau ni. Aku nak buat apa? Ini baju Rina bagi aku. Tapi sekarang aku tengah ada masalah dengan Rina. Tapi kau kena tolong. Bukan aku tak bagi kau. Tapi kau kena tolong aku sebab. Tapi kalau kau bagi pun aku tak nak terima lah. Sebab ini agak hit daripada Tapi aku nak kena tengok dulu. Apa yang dia akan cakap dekat kau sekejap lagi. And then aku nak cakap dengan kau satu benda. Sekejap lagi kau naik atas, kau jumpa Rina. Tapi engkau rekod tak nampak. Rekod tutup, kau jangan rekod betul-betul rekod. Kau macam curi rekod baju. Rina akan ada bagi baju yang warna kau beli warna hijau tu. Okey. Asal lah dia bagi tu. Kau ada masalah dengan dia. Kau cakap macam tu. Sebab aku tahu ni baju kau beli untuk dia. Bukan dalam konten tu. Dalam konten untuk baju sama. Dia ada baju warna. Aku cakap lah baju ni warna hijau. Say warna hijau. Cakap macam tu. Kau faham? Kau ayat-ayat sikit. Kenapa kau ada masalah dengan dia ke? Tiba-tiba dia bagi baju tu. Memanglah aku nak. Memang ada masalah dengan dia. Nak komen lah. Itu kau cakap kat dia. Pandai-pandai aku olah macam ni. Aku olah. Okey, aku agakkan kau. And then kau dapat menjayakan baru aku ikhlas bagi semua benda ni. Kalau tak aku tak menjayakan ni, aku tak ikhlas pun bagi semua benda ni. Okey. Aku menjayakan. Kau menjayakan dulu. Aku menjayakan. Okey. Kau tolong aku. Jom kita pergi ke Rina. Yes, sekarang ni Manu akan mulakan okey. Kau kan ada apa-apa ke ada? Sebab dia bagi aku baju Melayu warna hijau kat bawah. Apa dia bagi? Dia bagi baju, dia beli baju untuk aku. Tu dia beli baju mak. Lepas tu aku cakap ni satu lagi. Ni baju ni kau ambil je lah. Dia bagi aku pelik. Lepas tu aku buka warna hijau. Tu aku nak tanya kau. Ni dia nak beli untuk aku, dia cakap apa kau bagi aku pula? Ni ambil je lah. Tak nak. Aku pelik. Kenapa? Konten apa? Mana ada konten beli? Mana ada? Wah. Lighter sumpah. Takkan lah. Lighter. Ya Allah, lighter. Betul lighter. Sumpah lighter. Ya Allah, Rina. Kalau konten siapa lah? Lighter. Ya Allah. Kenapa lighter? Itulah aku pelik. Bila dia bagi baju tu, aku cakap, ni Rina bagi kau lah. Kau punya partner. Cakap macam tu. Dia bagi kau, dia ke tinggi? Boleh je potong. No, baju no memang kalau no memang baju mana-mana pun no akan potong. No saya S juga sama dengan dia. Itu kenapa? Betul lah pelik. Kenapa dia bagi Noah sedangkan Jangan bayar pakai tu! ya Allah sumpah lagi. Tak bayang. Sumpah tak ada bayang. Sumpah. Mana dia lighter Muhammad? Ya Allah. Betul lah pelik. Kenapa dia bagi baju tu dekat Noah? Tu nak tanya Rina. Dia cakap ni Rina beli tapi aku malas pakai. Dia kata macam tu? Dia cakap aku malas pakai. Tu nak tanya gaduh ke? Sebab tu nak jadi macam malas lah nak pakai. Nanti pakai tiba-tiba janganlah. Rina bahayanya nak ngintai-ngintai orang. Tapi ni betul ke gaduh? Kenapa? Kak Bella. Kau kenapa kat sini ni? Tak dia, saya tanya dia tadi. Kau pasal kat Singapura tu ke? Apa sebab tu? Tahu lah kau. Jangan nangis. Jangan rasa sedih. Betul lah getar pipi. Siapa ni Kandi merajukkan kau ke kau merajukkan Kandi? Tak faham. Tak tahu dia. Saya tak tahu masalah dia. Tak, dia bagi baju kat saya kak. Okey. Baju Rina beli kan. Saya saja je Oh sebab yang kau cakap tadi? dia bagi dia buat konten. Cuma dia bagi baju, memang saya ada minta baju sebelum ni dekat saya dekat dia. Lepas tu dia bagilah baju tu, lepas tu dia beli baju untuk mak saya. Lepas tu tiba-tiba dia bagi baju Rina beli kan. Saya pun beli. Ni Rina bagi aku tapi besok aku pakai tapi aku tak nak. Aku ambil je lah. Pasal aku nak urut lah. Dia je lah. Cuba minta maaf kat Kandi. Tapi Kandi pun kena minta maaf kat kau, tak tahu? Aku tak tahu apa masalah sebenarnya. Betul lah tu. Ni kau yang bagikan baju kat kau. Kau terima kenapa? Dia cakap macam ni, aku tak nak, tidak aku buang, dia cakap macam tu. Saya pun pelik lah. Aku ada masalah dengan Rina? Tak dia pun. Kalau aku okey sebab mungkin tak ngam kot. Dia sertakan dalam konten. Apa ni? Itu aku pelik. Aku saja je tanya. Aku tak ada nak libatkan. Dia ingat aku buat konten. Aku tanya personal lah kenapa tiba-tiba baju Rina bagi kat kan dia buat. Kan dia buat konten dengan saya.
Dia bagi kan, lepas tu dah dia bagi baju. Saya tanya, ni baju siapa? Aku lagi ke? Saja tanya macam tu. Tak ada, ni baju aku. Dia kata macam tu. Lepas tu tutup je kamera, dia tanya, sini lah, kau ambil lah baju ni, masuk kereta. Saya pergi hantar dalam kereta. Ambil je lah, saya, yelah, mahal juga lah baju macam tu. Kalau dia sengat, dia terasa kot. Saya pun pelik sebab dia bagi baju tu. Saya tanya Rina terus. Tak ada, aku minta maaf dia dah nangis. Aku rasa kan dia pun minta maaf kat kau nanti. Tak ada lah, macam salah aku lah sebab tadi kau ingat aku konten. Lepas tu dia check title. Sebab cara dia cakap Dia ingat macam mic. title. Yelah kan dia kawan aku. Dia macam personal lah tau, panggil kau je. Aku panggil dia keluar pun dia tak nak. Aku sebenarnya sayangkan dia kan. Bapak memang. Belum, kau jujur je lah. Kan aku nampak Siapa yang pasal siapa ni? kan dia pada kau pada. Sebab kau menangis sebabkan dia. Lepas tu dia ego sebabkan kau. Rina macam mana dia sebenarnya? Okey, dia macam ni. Dia menangis betul? Dia menangis betul lah. Ya. Okey, dia ego. Macam Fael tadi ada. Aku ingat dia macam dah okey kan kau. Masa aku tengok dari luar tu. Aku tak nak tekan kamera dah. Ya. Lepas tu aku kata tak nak ganggu lah. Memang dah okey lah. Kali Fael dengan Luqman keluar. Aku ada sekali aku ambil bawa bertiga lah. Bawa bertiga macam tu. Sekejap diorang keluar. Aku pun nak keluar. Aku off kamera tu. Ya. Dia masuk dengan buat ego dia macam ni kan. Dia kau duduk kat situ. Dia buat ego dia. Dia masuk bilik tu. Bawa muka sini. Kapet. Ada. Itu aku cakap aku dah off. Duk jatuh. Dia jatuh betul aku cakap. Rina kau kenapa? Tak, dia anak datang bulan ni. Dia anak datang bulan ni. Lepas tu dia nangis. Dia nangis. Dah Rina aku. Ya sorry tu. Aku salah aku semua kan. Time tu aku dah on kamera. Dia ni. Dia duduk. Kata dia duduk. Mungkin lah Rina datang bulan tu. Mungkin lah Rina tak ada mood. Dia kata gitu. Lepas tu kata kat Mila datang. Rina jangan macam ni. Saya nak balik. Dia nak balik. Tak nak buat konten dah. Nak balik terus. Tak apa, lantak lah pasal tu. Ini pandai-pandai lah aku nanti. Ini untuk, terima kasih untuk kau Terima tolong aku. kasih, terima Jangan kasih. lupa video untuk mak kau. Ya, sekejap lagi aku Ikut. balik terus. Okey, Hantar. ciao. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So inilah baju raya daripada sekali. Saya dapat satu, mak pun dapat satu. Suka tak? Warna sama dengan mak. Ni tak ada stand, tak boleh stand. Cuba tengok. Ni 2,000 wow. Ori. Ni beli kat Arab. Maknanya apa kan dia? Cikai-cikai. Tapi plastik je. Plastik dia beli tempat lain. Plastik kan Malaysia. Plastik Malaysia. Ada siap ada tudung. Ni mak dah panggil pakai yang tu macam ni. Pusing-pusing tu, bawal. Ya, shawl. Shawl. Mak nak kena pakai shawl lah. Oh, ya nak nak. Wah, suka tak? Suka. Wah, baju raya. Ke kanda bagi kat Kebetulan Dinda. kita pun tak beli baju raya lagi. Ya, betul lah. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. kemungkinan esok hari Khamis kot kita akan keluar pergi baju raya. Tapi sebelum beli dah dapat rezeki daripada anak yatim. Anak yatim bagi anak yatim. Ya Allah. Hai. Terima kasih banyaklah ke Terima kanda. kasih sangat-sangat. Kanda semoga kau murah rezeki. Dipanjangkan umur. Dimudahkan segala urusan dunia kan. Akhirat. Amin. Sekarang dah pukul 4:30 pagi untuk kita sahur. Lepas tengok baju sahur. Betul. So terima kasih sangat-sangat Kanda. Haru kan? Terharu. Maknanya baju Anak angkat bagi kan? anak angkat bagi ada musabik ada anak Dah angkat. berapa tahun? Kita kenal? Makan durian dulu? Ingat? Oh, berapa tahun dah? 3 tahun lebih. Lebih. Berapa tahun mak agak-agak kalau mak teka betul? 7 tahun dah. Lama dah Lama dah. So terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Wow, terus terai tu baru bangun tidur. Tengok muka barai dia. Semangat. Kan dia, aku saja cakap tudung tadi. Tengok dia kata, wah lawa lah pandai kan dia pilih. Cuai dengan mak. Cuai dengan mak. Comel. Cantiknya terus pakai tu. Semangat tu. Orang sahur, orang suruh sahur, dia tak. Dia terus try baju. Orang cakap sahur dulu. Tak nak lah. Tengok baju dulu. Terus pakai tudung siap. Wah, dia kata, wah lawannya tudung. Lawannya tudung. Pandai kan dia beli. Cuai dengan mak.